Chan. Pulak pecah. Sebab pecah? Saya datang je King. Kiki cakap, kereta ni kereta hybrid geng. So mana-mana hybrid boleh datang Roger kita jugalah. Kiki dah buat Honda hybrid. Tapi satu benda lah, kita specialist Toyota, kita beritahu awal. Tapi kereta lain pun boleh masuk juga, no hal. Contoh macam ni lah Kiki buat sekarang ni. Owner pakai NS20 Fire. Tapi dia hantar juga dia punya Honda kat sini. Ni dia bagi bapak dia pakai. Walau. Dulu dia pakai kereta ni, dah habis bayar, bagi bapak dia pakai pula. Untuk kereta Hyundai ni pun sama juga. Kereta Hyundai ni owner asal hantar Estima Byte, tapi anak dia punya kereta Hyundai kita buat juga. Kasih bikin ada masalah, bunyi ketak-ketuk belah kiri. So sesi pemasangan apa? Hisap. Tinggal Sam nak. Owner tukar enjin sebab pulak pecah. Kemudian ni pakai 8 plug. Dia kau VTEC. Dah hybrid. So tunggu apa lagi? Kereta korang yang banyak-banyak kat rumah tu, mainlah masuk bengkel. Tapi book appointment penuh ni. Okay, jangan lupa like, follow, komen dengan share. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum. Pam pam pum pum. Rakit bongok.